Yang tak boleh kita remehkan ialah bagaimana audit itu dianggap kurang membebankan rakyat dan boleh mendekati rakyat. Harus difahami oleh mereka. Kadang-kadang sistem kita perkenalkan tapi dia rasa sangat membebankan. Ya. Kadang-kadang membebankan orang yang leceh dan itu soal lain. Ya. Setiap kali kita ambil langkah-langkah baru yang cuba memperbaiki, selalunya dibantah oleh orang yang biasa dengan sama ada kelembaban ataupun penyelewengan. Saya tidak masukkan begitu. Tetapi bagaimana boleh kita perkenalkan sistem baru yang tidak dirasa terlalu menekan dan terlalu mempersulitkan rakyat. Ini menuntut ketua audit dan seluruh keluarga jabatan untuk mendekati, memahami dan cuba menyantuni rakyat. Kerana ini saya anggap penting. Ya. Kita tidak mahu tanggapan bahawa sistem audit itu membebankan. Sistem audit itu mesti dijelaskan sebagai suatu langkah prakasa ikhtiar untuk memperbaiki. Kalau kita mahu negara ini terangkat kedudukannya, sistemnya jauh lebih berkesan dan efisien, lebih telus, lebih memberikan faedah dan nikmat kepada rakyat.